Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar lagi bab 2 dalam tingkatan 1 yang bertajuk Zaman Air Batu. Apakah zaman air batu tu? Mari kita lihat sama-sama. Jom kita lihat. Jadi dalam dunia air batu ni lah kita kena faham dunia kita. Dunia kita ni apalah yang kita buat dalam ni kan? Adakah kita duduk dalam rumah, duduk dalam hutan, duduk dalam cuaca yang panas? Kita kena tengok. Kena faham dulu dunia kita tinggal kat mana. Pengetahuan tentang sejarah bukan sahaja membolehkan kita mengenali diri kita tetapi juga memahami tentang dunia. Dengan kita belajar sejarah, kita dapat kenal kita ni tinggal kat mana, kat bumi ke, kat bulan ke, kat dunia anime ke, kat mana ke, kita dapat tahu. Jadi dunia ni merupakan bumi, tempat tinggal kita dan tempat tinggal berjuta-juta hidupan yang lain. Sebab di bumi ni bukan hanya ada manusia, ada haiwan, tumbuh-tumbuhan, serangga dan sebagainya kita dapat lihat. Bumi pada hari ini telah melalui pelbagai perubahan yang memberikan kesan terhadap rupa bentuk fizikal, iklim, cuaca hidupan yang ada dan juga kedalaman lautan. Semuanya adalah sebabkan oleh manusia. Kalau manusia ni baik dengan bumi ni, baiklah bumi tu. Okey. Kemajuan ilmu sains dan teknologi telah membantu manusia untuk mengetahui sejarah yang berlaku pada bumi semenjak jutaan tahun lalu. Banyaklah ilmu-ilmu yang digunakan, paleontologi, kimia, arkeologi, geologi dan sebagainya lah. Kita dapat lihat. Inilah kawasan dilutupi dengan air batu, kawasan daratan dan juga kawasan lautan. Menunjukkan bumi di selaputi salji di bahagian kutub utara, kutub selatan sekitar 17,000 tahun dahulu. Tengok, laut lagi banyak daripada daratan. Jadi adakah kita rasa kita berkuasa? Kita hebat? Kita tengok. Jadi dunia kita ni ada bison occidentalis, merupakan binatang yang terdapat di Amerika Utara pada zaman air batu. Ini antara haiwan-haiwan lah. Sebab haiwan ni ada yang masih ada sampai sekarang, ada yang dah pupus sebab perubahan dan sebagainya lah. Macam kamu lah, moyang kamu ada lagi kat sini. Kamu punya keturunan hang tuah, keturunan nabi, keturunan apa masih ada hidup dengan kamu, duduk kat rumah kamu, tak ada. Jadi ia tinggal sejarah. Jadi ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi melebihi 4.6 bilion tahun. Kalau 4.6 bilion tahun dahulu tu memang lama lah. Kita pun, manusia pun hidup berapa tahun je pun. Ada yang lahir-lahir terus mati. Ada yang lahir mati umur muda, tua dan sebagainya. Bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim, fizikal dan semenjak itulah bumi terbentuk. Jadi terdapat binatang yang berbulu tebal seperti mammoth, harimau dan bertaring yang panjang. Inilah contoh haiwan-haiwan yang dulu-dulu yang wujud di mana ia perlu menyesuaikan dengan persekitaran iklim dia. Sebab bulu ni untuk menghangatkan badan kita. Kita sekarang perlu ke bulu-bulu tebal-tebal? Tak ada. Jadi bergantung pada orang. Lepas tu gambaran binatang berbulu tebal pada zaman air batu. Banyaklah jenis dia. Kita perlu lihat. Lepas tu pembentukan fizikal bumi. Bumi 650 juta tahun dahulu berubah lah. Lepas tu berubah lagi. Dia berubah lagi, banyaklah zaman dia. Sebab berlakunya pergerakan plat tektonik, jadi darat tu berubah. Yang kamu tengok Malaysia ada sekarang, dulu mungkin Malaysia bergabung dengan kepulauan Asia yang besar tu. China, Thailand gabung sekali, lepas tu pecah-pecah. Macam kita lah. Bila dah besar, mulalah kita mula berpisah daripada kita punya kenalan, keluarga dan sebagainya kan. Itulah yang berlaku. Tapi yang penting kita harus teruskan kehidupan. Ini yang berlaku, paras air laut meningkat dan menenggelamkan beberapa kawasan tanah lah. Dan berlaku juga orang kata apa, wujud banyak binatang-binatang yang baru apabila berlakunya perubahan kawasan ataupun tanah pembentukan fizikal bumi. Okey, bumi pada hari ini kita dapat lihatlah. Iklim telah dipengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan. Daratan terdiri daripada gunung, banjaran, bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Lautan pula terdiri daripada laut, selat dan juga teluk. Semua ni ada karakteristik dia, ada dia punya jenis-jenis bentuk-bentuk dia. Kalaulah kamu ni macam kamu, ada hidung sengit, ada telinga panjang, ada mata tebal, ada tangan besar, tangan kecil. Macam itulah banyak karakteristik dia. Kamulah bumi tu contohnya. Lautan merupakan kawasan air masin yang meliputi 71% bentuk muka bumi. Jadi yang biru tu lagi banyak daripada daratan, 71%. Okey, terdapat 5 lautan. Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Lautan Selatan dan juga Lautan Arktik.
Yang ni kalau boleh hafal lah, pengetahuan umum kita mesti tahu. Tidak kalau tak tahu, kita orang kata kita ni, orang kata apa? Tolonglah hafal. Pembentukan fizikal bumi. Selat pula merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan dua kawasan daratan, manakala teluk merupakan bahagian perairan yang laut yang menghala ke daratan dan kawasan yang dibatasi oleh daratan. Ahli sains telah membahagi kawasan daratan kepada beberapa buah benua. Macam kita ada Selat Melaka tu kan. Kalau siapa pernah tengok peta Malaysia lah. Kita ada kawasan sempit tu yang menjadi kawasan laluan pelbagai jenis, orang kata apa, hidupan, kapal-kapal dan sebagainya. Inilah dia bentuk benua dan lautan kita. Okey, zaman air batu. Okey, zaman air batu ni kita perlu lihatlah, bila cerita tentang batu mesti satu perkara yang keras. Bukan maksudnya batu tu lah. Batu, tapi batu yang jenis bersalji, yang sejuk. Memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi seperti pada hari ini, iaitu zaman air batu. Zaman air batu ialah garis geologi menunjukkan suhu bumi menurun. Dulu bumi ni suhu dia semua turun lah. Orang kata tak boleh, orang kata tak sesuai lagi untuk hidupan yang macam kita lagi. Ada yang duduk tempat salji, tapi dulu semua sejuk-sejuk dulu. Suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Jadi sebahagian besar bumi, khususnya di bahagian kutub utara ni lah, selatan, dilitupi oleh ais batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Bumi ni semua dulu kena diselaputi, ataupun ni kita, lepas tu duduk atas kita. Contoh kita letak bantal atas kita kan, atas muka kita. Jadi bantal kita tu lah macam selaput ataupun lapisan ais bagi kita. Ataupun kita makan aiskrim, ada lapisan ais atas dia. Tidak kita makan kon dia je. Kiranya macam tu lah. Lapisan ais ni menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan juga pergunungan. Pada zaman air batu ni mengalami banyaklah prosesnya, pengglasiran, kecairan air batu. Lama-lama ais, macam kita tengok ais, kalau kena lama-lama suhu bilik dan suhu dan sebagainya, panas, lama-lama dia cair. Jadi banyaklah tahap-tahap dia, boleh hafal lah. Cikgu malas, orang bukan malas, maksudnya kita tahu yang proses dia je. Yang umur-umur ni boleh faham, tapi agak faham lah kalau nak faham lah. Okey, tahap zaman air batu. Ada zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Ni adalah gambaran oleh Mak Saleh bahawa manusia zaman dahulu berpakaian seperti inilah. Mungkin dulu tak adalah kedai-kedai baju macam BO, Padini dan sebagainya. Dulu kita buat baju sendiri kan. Fabrik ataupun kain pun tak cukup. Jadi apa yang ada kita gunakan alam, itulah yang berlaku. Sebab macam kita lah, lahir-lahir tak berpakaian. Last kali kita pun tak berpakaian jugalah. Tinggal sehelai kain saja juga. Okey, zaman Miocene dipercayai berlaku antara 23 juta hingga ke 5 juta tahun dahulu. Gunung-gunung ganang yang ada pada ini telah terbentuk secara fizikal lah. Itu yang berlaku memila telah wujud dan berkembang di bumi dengan hidupan laut dan juga di air. Suhu dunia panas dan kering lah. Apabila ais dah cair, jadi tinggallah tanah yang orang kata apa, suhu yang panas dan juga kering. Okey, zaman Pliocene. Zaman Pliocene dipercayai berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Ahli sains menyatakan pada zaman inilah berlaku penyejukan global. Zaman Miocene yang lebih panas. Penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput savana pada masa itu. Bila orang kata apa, sudah sesuai, barulah hidupan-hidupan ni mula berkembang. Macam kita lah, orang di Malaysia tak boleh sejuk sangat, tak boleh panas sangat, kita sedang-sedang. Kalau panas sangat pun kita tak boleh hidup, kalau sejuk sangat pun tak boleh. Jadi bila cuaca ataupun sudah sesuai, mulalah berkembang haiwan tu. Tengok macam-macam jenis dah keluar. Okey, jambatan darat Panama antara Amerika dan Utara Amerika Selatan terbentuk dan mendorong penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru. Dataran tinggi terbentuk pada zaman ini seperti Colorado, Amerika Syarikat, dikenali sebagai The Grand Canyon. Jadi pembentukan laluan ataupun tanah-tanah ni membuat memastikan kita dapat bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya lah, kita nak pergi rumah girlfriend kita. Kalau nak pergi girlfriend kita kat rumah dia kat seberang sungai, kita nak pergi jumpa ni, tak boleh. Jadi kita kenalah cari jambatan ataupun carilah kapal sampai. Sebab inilah yang membantu dia orang. Benda-benda macam ni lah. Okey.
Lepas tu zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Pada zaman ini, glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Manusia telah mengetahui cara membuat api. Dia kata manusia zaman dulu dah pandai buat api lah. Dulu tak tahu buat api je lah tu. Saya pun tak tahu. Jadi kebanyakan binatang yang wujud pada zaman ketika itu masih kekal lah hingga kini. Macam harimau dan sebagainya. Manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara, pentas Sunda sekitar 50,000 tahun dahulu. Banyaklah teori ni manusia ni datang daripada mana, turun daripada mana. Tapi kita sebagai macam saya orang Islam kan, percaya bahawa kita yang pertama sekali Nabi Adam. Kalau ada haiwan yang macam beruk dan sebagainya itu bukan manusia, itu adalah makhluk lain lah. Itu yang kita macam saya percayalah, kiranya macam tu. Itu teori saya. Kalau nak percaya, percaya. Kalau tak nak percaya, sudah. Okey, zaman Holocene ialah zaman yang bermula sejak 10,000 tahun dahulu hingga kini. Berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Jadi dulu kita nak cari makanan pun kena masuk hutan, kena cari tempat yang ada. Sekarang kita dah tahu dah. Kita dah tahu cara untuk berternak, untuk melakukan pertanian supaya kita ada simpanan makanan. Dulu setiap pagi kena keluar cari makanan. Penat. Tapi kalau kita pertanian, kita tak payah pergi jauh. Kita just kita perlu hanya usahakan kita punya kawasan pertanian dekat tepi rumah kita, lepas tu kita dah dapat makanan. Kiranya macam tu lah. Macam orang dulu, macam kita lah. Dah dapat makanan sekarang, mana budak-budak sekarang? Dapat peti ais. Macam tu. Peti ais tengok ada makanan. Dah macam poket Doraemon dah. Okey, zaman Holocene. Roda dan tulisan kuniform dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Setelah itu, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan juga undang-undang. Jadi, manusia bila pandai dah bahasa dan juga pandai menulis, jadi kita boleh berbicara dan menyimpanlah rekod-rekod ataupun masalah-masalah dunia, masalah-masalah diri kita. Contohnya, doktor nak tulis, kamu ni sakit perut. Jadi tulis kat kertas ataupun tulis kat kuniform, kat batu tanah liat ni. Cikgu Nazri sakit perut. Tu dia suruh kita simpan. Lepas tu untuk simpanan kita lah, kenapa aku sakit apa tadi doktor kata sakit perut, macam tu. Apa-apalah nak kira-kira. Contoh kat dalam gudang tu ada banyak makanan, kita tak tahu berapa jumlah dia. Tapi kalau kita tahu tentang tulisan, kita senanglah nak catat ada dalam berapa tan, berapa kilogram makanan kat dalam rumah kita, kat dalam store tu. Kiranya macam tu. Sangat penting kita belajar tulisan. Okey. Salji melitupi kawasan pergunungan. Pada zaman air batu, salji menjadi mampat membentuk air batu. Proses ini memakan masa jutaan tahun. Jadi inilah yang berlaku. Bumi melakukan prosesnya, maka terjadilah bentuk-bentuk yang sangat istimewa dan menarik ini. Okey, ada contohlah tokoh ni, dia kata Milutin Milankovic. Dia kata merupakan sarjana sains berbangsa Serbia yang terkenal dengan teori Milankovic. Menurut teori ini, pusingan bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya pelbagai perkembangan pada zaman air batu. Setiap kali bumi menghampiri matahari, suhu bumi menjadi panas dan menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Macam kita lah, dia kata bila kita dekat dengan benda yang panas, lama-lama kita cair. Contohnya kalau kita dekat dengan pasangan kita, dengan girlfriend kita, kita rasa cair kan? Macam tu lah kan. Cair tu bukan apa, cair rindu, macam tu. Tapi biasalah benda, kalau kita sentuh benda panas kan, atau kita pegang aiskrim, bagi dekat dengan api, mesti aiskrim tercair. Mesti punya. Okey, garis masa zaman air batu. Inilah berapa zaman dia, daripada 500 juta tahun hingga ke 12,000 tahun. Tengoklah haiwan-haiwan dia berubah dan sebagainya. Ni dia orang pakai teori evolusi dan sebagainya lah. Evolusi ni boleh pakai, tapi ada certain benda yang tak boleh dipakai lah. Okey, kita sebagai manusia perlu melakukan hujah apabila kita merasa tidak setuju. Jangan cakap kosong saja. Okey, itu pesan saya. Perlu ada sumber. Okey, ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, ciri-ciri zaman batu akhir ni, bumi mengalami cuaca panas bermula 8,500 tahun dahulu. Suhu dunia meningkat dan menyebabkan berlakunya pencairan air batu. Proses ini dinamakan sebagai pengglasiran yang menyebabkan kesan besar terhadap rupa bentuk bumi. Bila dah cair-cair ni, terbentuklah kita punya muka-muka bumi ni, ataupun kat Malaysia, kat Selangor, kat KL, macam tu.
Jadi kecairan air batu menyebabkan paras air laut dunia meningkat. Kesannya bukit bukau dan kawasan tanah tinggi mulai terbentuk seperti tasik dan juga pulau. Pembentukan tasik dan pulau telah memisahkan haiwan dan tumbuhan di kawasan yang berbeza. Maka berakhirlah zaman air batu akhir. Jadi ciri-ciri zaman air batu akhir ni tidak lagi sejuk memberikan kesan terhadap aktiviti manusia. Manusia mula menjalankan aktiviti pertanian dan mengeluarkan bahan makanan. Perkembangan perindustrian, aktiviti pembakaran terbuka, penebangan pokok telah meningkatkan suhu dunia. Apabila kita, bumi ni dia tak menyejuk macam dulu dah. Dia tak berlaku sejuk, betul-betul sejuk, macam cooling down, macam tu. Dia tak sendirinya. Dia tak kuat dah. Kalau dulu dia kuat dari muda, time dah tua ni dia dah lemah. Ditambah lagi dengan kita membakar sana, membakar sini, mengeluarkan asap sana, mengeluarkan asap sini, makin lama bumi ni makin panas. Bila panas susah nak hidup. Okey, susah nak hidup. Last sekali kita mati bersama-sama. Saya tak apa, saya hidup selama-lamanya. Saya kucing ada 9 nyawa. Okey. Okey. Ciri akhir zaman air batu akhir. Terdapat alisan yang menjangkakan berlakunya peningkatan suhu dunia sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. Dia kata, setiap 50 tahun akan meningkatlah suhu bumi ni. Untuk berapa banyak? Lama-lama meningkatlah suhu dunia dan akhirnya meningkatkanlah paras air laut. Jadi bila paras air laut ni makin lama makin meningkat, maka dia akan menenggelamkan beberapa kawasan lah. Macam pulau-pulau kecil, macam apa-apa yang jadi, macam contohnya kat Jakarta, contohnya kat beberapa pulau-pulau yang kita nampak yang sekarang sikit-sikit makin lama makin tenggelam. Bila tenggelam, kita tak ada tanah dah. Jadi kita nak duduk kat mana? Duduk kat kapal. Penat. Jadi kalau penat, janganlah kita membuat benda-benda yang tak elok ni. Okey, perlu menjaga alam sekitar. Tengok saya ni, kat belakang ni saya hidup dalam keadaan yang hijau, rasa tenang saja, tak ada panas-panas. Okey, ciri-ciri khusus yang dapat membezakannya dengan zaman-zaman lain adalah aras laut, kehidupan manusia, ciri fizikal bumi, binatang, tumbuhan dan juga suhu. Inilah yang dapat membezakannya. Jadi aras laut lah, tengok, pembukaan air laut membeku, paras air laut rendah, pulau-pulau bersambung dengan tanah besar dan memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Jadi bila tanah tu orang kata apa, wujud, paras air laut pun menurun dan sebagainya, mudahlah diorang berjalan, mencari ke mana, ke sana, ke sini. Sifat-sifat manusia ni perlu merantau, ataupun haiwan tu perlu jalan-jalan, kita perlu jalan-jalan, kita perlu merantau, keluar sana, keluar sini. Kita nak tengok, nak tukar suasana. Okey, tukar suasana. Jadi nampaklah orang kata apa, perkembangan. Contohnya ada harimau kat Rusia, ada harimau kat Malaysia, ada harimau kat negeri apa, kat Arab sana dan sebagainya. Dia berjalan-jalan, ada kembangkan dia punya keluarga, macam tu lah. Okey, kehidupan manusia. Terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Mereka hidup secara nomad dan memburu binatang. Sebab manusia ni ikut kesesuaian dia. Dia nak hidup macam mana? Nak hidup dalam keadaan yang sejuk macam ni, hidup nomad. Nomad ni maksudnya dia berpindah randa. Okey, berpindah randa contohnya daripada satu tempat ke satu tempat. Bukan kena apa? Bukan maksudnya bini suruh halau rumah atau ibu bapa halau rumah. Ini kita sendiri yang kena pergi untuk meneruskan kehidupan kita, dan kita akan mencarilah sumber-sumber apa dan sebagainya. Okey. Ciri fizikal bumi. Permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi dilitupi oleh salji. Okey, binatang. Contohnya mamut ni kan. Kita dapat tengoklah kawasan tanah pamah yang sejuk. Lepas tu tumbuhan. Tumbuhan utama ialah rumput dan rumput renek yang menjalar. Lepas tu suhu. Suhu dunia terlalu sejuk. Dunia dipenuhi oleh salji terutama di kawasan kutub. Dan suhu merupakan ciri penting zaman air batu. Okey, suhu yang menentukanlah. Kalau suhu tak menentukan, kita tak adanya panggil dia zaman air batu. Kita panggil dia zaman apa? Batu biasa je. Zaman air batu, batu keras, batu apa, batu api. Macam itulah. Okey. Keadaan ini membolehkan manusia berhijrah ke benua Asia yang sebelum ini bersuhu sejuk. Okey, bila suhu dah tenteram, dah okey, kita pun pergi berhijrah. Sebab manusia ni kena suasana ataupun suhu yang elok, yang bersesuaian, baru dia boleh hidup. Tidak dia perlu bergantung pada benda-benda lain. Okey. Selain itu, bentuk muka bumi juga mengalami perubahan. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendam ditenggelami oleh alir air dan membentuk tasik. Tasik ni penting lah. Kita nak dapat sumber air kan. Takkan nak pergi laut, air laut, masin, nak minum macam mana? Sakit perut.
habis kita kena penyakit. Jadi kecairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat seperti pada hari ini. Jadi perubahan zaman air batu akhir. Kita dapat dengar glasier telah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Air batu yang cair dan kawasan yang tanah tinggi, gunung akan membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Lebihan air yang dibawa ke melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi. Itulah yang berlaku. Okey, tak perlu stres-stres kalau nak baca benda ni. Yang penting kita santai dan kita faham. Kita perlu imagine, kita perlu bayangkan apa yang berlaku kan. Baru kita faham dan juga kita boleh tengok benda ni. Sebab sejarah ni kita perlu imagine. Kita imajinasikan, kita lukis dan kita akan faham. Jangan baca je tak akan faham. Okey, perubahan zaman batu akhir. Satu daripada kesan penting perubahan zaman air batu ialah rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Kesannya berlaku perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Okey, itulah yang berlaku. Mungkin laut dulu cetek je kot. Air laut mungkin rendah je, kita boleh lalu jalan kaki je. Tapi sekarang air dah tinggi dah. Maka kita masuk je, kita tenggelam, kita mati. Okey, perubahan zaman air batu. Kecairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar seperti Great Tasik Kanada, Tasik Dayang Bunting di Malaysia. Bentuk saliran sungai juga berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini. Okey, Tasik Dayang Bunting inilah yang berlakulah. Mungkin dulu kawasan-kawasan ni ditenggelami air, tapi lama-lama membentuklah kawasan-kawasan ni. Jangan tanya Dayang Bunting, tanya cikgu kamu kenapa nama dia ni. Boleh search di Google ataupun dengar kisah-kisah pakcik-pakcik dulu. Saya tak nak kisahkan sekarang, okey? Okey, perubahan zaman air batu. Pada zaman ini berlakunya kepupusan binatang hidup pada zaman Pleistosen. Jadi bila haiwan tu dah tak dapat sesuai lagi hidup zaman dia pun mati. Antara binatang yang pupus termasuklah mammoth, sloth dan harimau bertaring. Contohnya lah. Contoh pakcik-pakcik moyang-moyang kamu hidup zaman sekarang. Dia tak mampu nak hidup. Dengan keadaan kerja yang stres, kena guna teknologi. Dulu semua orang bertukang-tukang kan. So senang dia buat dulu. Tapi bila zaman sekarang perlukan teknologi, saya pun pening. Saya pening, saya stres, saya nak mati. Jadi itulah yang berlaku. Jadi perubahan zaman air batu akhir. Pada zaman air batu akhir ni dikenal sebagai zaman Holocene. Jadi perubahan iklim telah memberikan kesan besar terhadap kehidupan manusia kerana mereka perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Kita ni perlu, bila kita pergi ke mana-mana, kita duduk di satu kawasan, kita perlu sesuaikan dengan budaya tempatan, keadaan dan sekitarnya lah. Kalau masyarakat itu bersifat macam ni, kita perlu ikut. Kalau masyarakat tu hidup dalam keadaan makan ni, kita perlu hidup macam tu. Kita tak lupakan kita punya adat budaya, tapi kita ikutlah sesuai. Contoh kat kita pergi ke Arab Saudi ataupun pergi kat negara barat sana, diorang tak makan nasi, diorang makan roti. Jadi kita makan roti, tapi kalau kita rindu makan nasi, kita carilah nasi. Ceritanya macam tu lah. Okay? Manusia bergerak keluar daripada benua Afrika dan secara beransur-ansur mendiami benua Eropah dan sebagainya lah. Pergerakan-pergerakan ni kita dapat lihat lah. Daripada dipengaruhi oleh suhu di Asia dan Eropah yang tidak lagi terlalu sejuk. Bila suhu dah seimbang, dah okey, dia pun duduk kawasan tu. Okey, pada zaman air batu akhir, suhu bumi adalah seperti pada hari ini. Ada sejuknya, ada panasnya, ada sedang-sedangnya. Baru kita boleh hidup dengan aman dan damai. Bumi mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab utama pada peningkatan suhu bumi lah. Kita dapat lihat radiasi bumi yang berlaku pada sinaran matahari dan pemanasan yang berlaku pada bumi kita. Apabila suhu ni sudah seimbang, kita pun boleh mendiaminya dengan keadaan yang selesa. Kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Kita dapat lihatlah perkembangan yang berlaku pada zaman air batu. Dua kesan penting ialah kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. Perubahan paras air laut hingga beraktif hingga 17 hingga 20,000 tahun lalu. Sejak tempoh tersebut, aras laut telah naik antara 100 hingga 120 meter. Dulu ni, benda ni, satu permukaan bumi yang bergabung ataupun yang besar, lama-lama dia berpisah dan tenggelam dan sebagainya, dan tinggallah bentuk rupa bumi Indonesia sekarang, Malaysia sekarang, Sabah Sarawak bentuk macam raksasa ni kan. Dulu semua bangunan tanah yang luas, yang besar, yang orang boleh lalu jalan kaki, boleh bergeraklah dengan mudah. Sekarang tak boleh, kita dipisahkan oleh pulau-pulau, laut-laut dan sebagainya lah. Okey, kesan perubahan zaman ni nama dia Sundaland.
Ketika itu, pentas Sunda merupakan kawasan daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari inilah. Kepulauan Sumatera, Jawa dan Borneo berada di atas pentas Sunda. Kawasan yang dihubungkan melalui daratan seluas lebih 3.2 juta kilometer persegi yang menyatukan Burma, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan juga Singapura. Jadi dulu ni kita semua boleh bersatu. Kita bangsa apa? Bangsa semua ni lah. Macam sekarang kita ada ASEAN. Dulu kita ada Sundaland. Sekarang kita ada ASEAN. Okey. Tapi saya harap kita dapatlah bekerjasama, bersatu padu supaya kita dapat mengekalkan keamanan. Sebab Tuhan kata dia ciptakan kita ini berbeza-beza dan sebagainya untuk kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Berbaik-baiklah sesama sendiri. Okey? Itulah yang kita perlu amalkan. Inilah pentas Sunda dan kawasan tanah tinggi yang sekarang ni lah. Bentuk Asia Tenggara sebelum zaman Holocene. Satu permukaan yang sangat besar. Kesan perubahan zaman air batu. Sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah yang luas terbentang menghubungkan kawasan daratan. Siapa yang jual aiskrim tu? Bising ah. Okey. Saya tak nak beli aiskrim. Nanti saya beli. Gugusan tanah ini dikenal sebagai pentas Sunda. Pentas Sunda merupakan tunjang kebenuaan di Asia Tenggara. Kerana ini menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri fizikal dan kehidupan yang hampir sama. Kadang-kadang haiwan yang ada di Indonesia ada di Malaysia. Haiwan-haiwan yang berada di Thailand ada di Malaysia. Jadi dulu ni kita macam sama aja semua. Satu permukaan tanah yang sama besar, dan orang kata apa? Kita boleh hidup lah. Haiwan tu berhijrah sana, ada gajah. Di sana, ada gajah. Ada harimau. Ada ni. Ada kongkang dan sebagainya. Kita boleh tengok lah. Manusia yang tinggal di rantau Asia Tenggara, khususnya di kawasan pentas Sunda, berkongsi tamadun yang sama seperti kepercayaan asal-usul, keturunan, bahasa, budaya dan masyarakatnya. Sebagai contoh, penduduk di Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand dan Selatan Vietnam berkongsi bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Nak tengok kita ni serumpun ataupun kita ni family, tengoklah bahasa kita, okay? Ada bahasa Melayu. Kita pergi Thailand, mu tahu bahasa Melayu? Saya tahu bahasa Melayu, kat sana pun ada bahasa Melayu. Sampai ke Afrika pun ada bahasa Melayu. Sebab dia kata orang Melayu pernah berhijrah sampai ke sana. Okay? Inilah yang berlaku. Nak tengok tu, sama-sama lah. Mungkin bunyi dia berbeza tapi ada perkataan-perkataan tu samalah. Okay? Kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Perubahan yang berlaku kawasan Asia Tenggara, kita dapat lihatlah peringkat akhir zaman Holocene memberikan kesan kepada bentuk fizikal dan hidupan di kawasan ini. Kawasan Asia Tenggara lah dihuni oleh kumpulan mamalia bersaiz sederhana dan besar. Kita dapat lihat bagaimanakah haiwan-haiwan yang ada zaman dulu tu, dia berubah, saiznya dan sebagainya. Ada yang besar pun ada, macam gajah. Asia Tenggara merupakan kawasan tumpuan mamalia kerana kawasan ini didiami oleh sebanyak 13% mamalia dunia. Banyak ke tak banyak? Banyak. Sebab keadaan suhu dan sebagainya sangat sesuai. Sejuknya, panasnya, makanannya, hutan-hutannya. Kita dapat lihatlah. Beberapa binatang seperti stegodon, gajah dan Pachyrhocrota, hyena atau dubuk bersaiz besar telah pupus. Yang ada yang kecil je sekarang. Sebab dia perlu sesuaikan dengan kehidupan semasa dia lah. Macam dulu moyang dia boleh makan banyak sebab banyak kawasan hutan, banyak ni. Tapi sekarang tak. Hutan-hutan dah jadi bangunan, jadi bandar. Takkan nak makan simen, takkan nak makan tile, takkan nak makan plastik sampah. Dulu banyak buah-buah, banyak sayur. Jadi semua boleh hidup dengan makanan. Okey, itu saja daripada saya untuk bab 2 dalam tingkatan 1. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. See you again. Bye-bye.